Nak untung besar dengan emas dan jadikan pelaburan emas kita ni sangat menguntungkan, kita perlu target untuk ada item gold bar 1 kilo, 250 gram dan juga 100 gram gold bar. Okey, sebab dalam konsep pelaburan emas ni, kita perlukan volume dan juga jumlah gram yang besar, barulah kita dapat untung yang banyak. Dan juga gold bar yang besar ni, spread value-nya sangat rendah, 6% sahaja bagi 250 gram dan juga 1 kilo. Okey, bukan sahaja dari segi spread value, tetapi kos gold premium juga jauh lebih murah berbanding dengan kumpul emas yang kecil-kecil. Contohnya, kos gold premium untuk 1 gram emas adalah RM15. Kalau kita ada 1000 keping, kita perlu keluarkan duit RM15,000 untuk bayar kos gold premium sahaja. Berbanding bila kita memiliki 1 kilogram emas ni, kos gold premium adalah RM250 sahaja. Okey, ikut target anda. Jika kita ada duit yang cukup untuk kita beli item 1 kilo, 250 gram dan 100 gram, boleh terus buat pembelian dan juga collect di branch yang berdekatan. Jika duit kita belum cukup untuk ada item seperti ini, jangan risau. Anda boleh menabung sikit-sikit dalam akaun Mazgap sampai cukup 250 gram, 100 gram ataupun 1 kilogram emas. Klik in the profile. Saya bantu anda untuk ada item yang besar-besar ni supaya anda capai target simpanan anda dalam simpanan emas. Saya bantu sebaiknya.